Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang saya Ustaz Ahmad duduk di Pondok Al-Fatih Kolai Tawar Gelongku. Yang mana sekarang ni kita buat siap dan hari ni juga ataupun malam ni jadi malam pertama 4.10. Hari Selasa malam Rabu. InsyaAllah di pondok kita ni insyaAllah kita ada Anasyid, adik Ashraf, adik Kaukab, lepas tu Maulana Kadafi. Jadi insyaAllah siapa-siapa tengok dah, nampak dah tu kau untuk kampung Kolai Tawar Gelongku ni dan kampung-kampung jiran kita juga keliling boleh pakat mari untuk kita sama-sama tengok Anasyid dan lengan seramuh demi untuk kebaikan untuk kita insya-Allah. Ni kawasan ni insya-Allah Anasyid tempat seramuh malam ni di sini. Lepas tu kisi semua ni tempat penutung lah. Penutung malam ni insya-Allah dapat tengok. Lepas tu di tengah tu tengah duk pasal tank tu panggil tent medan untuk tempat makan. Pada 12 ni hari koming ni nak masuk ni. Ni tengah ni semua ni. Tempat makan semua. Sini Kedatai lah. Kedatai ni. Kedatai ya. Ni Kedatai. Ramai molek tu. Makan kopi lah belah. Ya. Ada air apa tak ni jual? Ni air jual apa tu? Ada air jual apa tu? Kafe, cacing. Ada. Kafe. Oh, beli sama tago panggil dengan aja sang air sini lah. Boleh. Apa male lah. Banyak dah syarikat lain dah ni. Ni kat di kedai kau ni. Sabu yam. Oh, sabu yam lucin. Ada apa kok dia jual? Pulau kok ni, kenapa buat harga pulau kok ni? Oh, ni dah boleh buat sabu je ni. Oh, sabu yam ni. Oh, ada yang hudang apa dah. Ni orang jual je. Ni beli ni. Belum ni kedai awak ni. Ni kedai ni cakau. Oh, ni. Kulit kedai cakau ni. Oh, ni jadi pakai jadi ni. Oh, sedap. Padang dah tawar ni. Tengok ni. Okey dah, ni kedai dah. Ni kulit. Aja bakar dah juga. Pagi ni alen ada lagi start lah. Alen lagi start. Ni Konglin. Sini ada juga. Konglin. Bagi pihak budak main. Ya, ni. Bagi pihak budak main ada juga. Ni lapis bagi buat lebai si dah. Berapa kok dijual ni? 20 kok dah. Lalu lupa apa ada juga. Hak ni panggil air bakar dia panggil chau niao lah, niao kai niao kai yang ni. Lepas tu som tam. Oh, ni berapa kok dijual? Dah rebut di 30 baht lah. Belum makan tengok ada som tam juga. Oh, ni belah ni kedai kawan ni. Lupcin. Oh, lupcin campur tu tengok ni. Jual dekat kedai tak ada kedai. Oh, kedai tak ada dah. Kedai lagi tengok kedai urung, luka kedai urung tak ada juga ni. Ada kedai kawan ni. Lojok. Lojok dah juga ni lojok. Tak so. Ni tengok ni. Nasi daging dah juga. Oh, jadi memang sedap ni. Oh, nasi daging ni. Oh, jadi dah. Nak habis dah, tak ada. Okey tak ada mari nak habis. Oh, kena mari ipak-ipak dah. Udeh goreng. Udeh goreng. Tung. Oh, masya-Allah ni sedap ni. No. Okey buat ni. Okey buat ni. Tak ada. Boleh mari dah malam ni dah. Masya-Allah ni. Ni jaga lagi hulai. Masya-Allah. Ni satu kedai ni kawan ni. Nasi kombok ada juga. Nasi kombok ayam dah. Lepas tu pulak ayam. Ni tengok nasi kombok dengan pulak ayam ada juga. Kepuk-kepuk dah. Cara apa lagi? Cara num niau dah. Num niau tengok tu. Oh, pekat lah. Tengok apa dah. Oh, ada. Berapa kok ni? 10 kok ada. Ni 15. Ada paket je, ada set je lah. Ikut pilih lah. Panggil cahaya num niau. Perak dah. Strawberry apa ni. Ni kedai panggil tabak tu kisah ni lah. Tu kisah batu yabuh ni atas lah. Boleh makan lah nak pilih. Kedai banyak tu kedai lah kawasan dia dah.
Baik, alhamdulillah kami Ustaz Mat dan tenaga ustaz-ustaz semua dan semua adik akak kampung kita di Perai Tawang Kelangkuk ni nak ajak nak padah semualah adik akak kita bakat mari. Bakat mari buat sedekah jariah sini dengan kita saat ni tu nak beli boleh. Bantu duit ni semua ni akan masuk untuk nak bina masjid. Dan kita sedekah semua ni kita nak bina masjid dalam pondok ni. Jadi 3 hari insya-Allah mula pada hari ni hari Selasa malam Rabu, hari Rabu malam Khamis dan hari Khamis malam Jumaat. 3 hari insya-Allah. Untuk kampung kita sini dan kampung jiran-jiran bakat-bakat mari insya-Allah.